Tahu tak tuan-puan, yang kos haji turun kalau kita simpan dengan gram emas. Walaupun harga pakej haji dah naik hampir 2 kali ganda sejak tahun 1998, namun gram emas yang diperlukan jauh berkurangan. Dulu tahun 1998 perlukan 267 gram, tapi sekarang hanya perlukan 32 gram saja untuk biaya pakej muassasah tabung haji. Kalau kita simpan 15,000, belum tentu ianya cukup bila kita nak pergi nanti, sebab ada kemungkinan besar harga pakej akan meningkat saban tahun. Tapi kalau kita simpan 32 gram emas, insya-Allah boleh tampung biaya haji pada masa akan datang. Sama juga tuan-puan kalau ada matlamat lain. Jadikan emas sebagai alat untuk tuan-puan capai matlamat kewangan. Jadi tuan-puan, caranya mudah je. Pertama, tuan-puan tetapkan jumlah duit yang diperlukan dan bahagikan dengan harga gram emas semasa untuk kita dapatkan berapa jumlah gram emas yang diperlukan. Langkah kedua, kita simpan sampai cukup gram yang diperlukan. Dan terakhir sekali, bila dah capai matlamat, kita jual je gram emas tu untuk kita tukarkan kepada RM2 bagi maksud matlamat kewangan kita tadi. Mudah kan? Jadi tuan-puan, kalau dah bersedia nak mulakan simpanan emas, boleh isi nama dan nombor telefon di beg biru di bawah ataupun mesej saja saya untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun emas tuan-puan hari ini.